tudung diamond lebat. Sampai barang diamond tercabut. Mai rahsia dekat you all. Cara nak iron macam mana? Okay, bila you buka kakak. Okay, diamond yang jatuh, yang cabut jangan buang. Tolong dengar Ira tau. Ambil letak balik. Dekat mana jatuh? 1 biji ke 2 biji ikut you all lah. Jatuh, okay, letak balik. Okay. Papan iron macam ni kan. Okay, yang sini you heret. Tak ada masalah. Bila sampai dekat sini sayang, you tekuk sayang. You mesti kena tekuk dia. Tekuk dia. Okay, bila nampak tercabut 1/2 letak balik. Okay, kan iron kan dia macam ni. Okay, so you ambil hujung tu kan you tekuk balik. Okay, itu tudung. Okay, untuk kain pun sama. Okay, untuk kain buka dia kan. Macam kita pakai baju macam ni kan. Okay, buka dia. Okay. Sini jangan heret. Sama juga kan. Jangan heret kan tau. Tekuk dia kak. Tekuk dia untuk bahagian sini. Okey, dekat sini tak apa. Heret lah. You nak heret. Bahagian belakang tak ada diamond, heret lah. Tak ada masalah. Okey, kalau nampak tercabut pun sama. Ambil. Jangan iron daripada belakang. Kesilapan terbesar kan. Ramai orang buat dia iron dekat belakang. Memang cabut lah kak. Gam dia akan jadi cair. Iron daripada atas kan. Tekuk dia kakak. Kan iron kita macam ni. V kan. Tekuk balik kak. Nampak tercabut satu dalam mesin basuh. Jangan buang. Ambil. Letak balik. Akak dia akan lagi kilat, dia akan lagi tahan, gam dia lagi semakin kuat. Boleh pakai berpuluh-puluh tahun. Itu jaminan dia.